Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada semua yang menonton pada tengah hari ni lah. Mohon maaf atas kelewatan live daripada pihak kami. InsyaAllah hari ini kita bersiaran dalam siri buku memimpin yang ke-16 dah untuk tahun ni. Hari ini 23 September 2025. InsyaAllah hari ini kita bersama panel yang tidak asing lagi lah, Dr. Nur Awatif Madihah. InsyaAllah akan mengupas buku yang bertajuk Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam lah. InsyaAllah kita sebelum saya memulakan atau menyerahkan pentas pada pagi tengah hari ini pada Dr. Awatif, sukalah untuk saya menyerahkanlah sedikit tentang perjalanan kupasan buku memimpin yang dibuat oleh Akademi Balqis. Biasanya kita akan mulakan dengan pusingan yang pertama. Kita akan meminta panel untuk menerangkanlah sedikit tentang struktur buku, siapa penulis dan apa pendahuluan lah berkaitan dengan buku. Dan pusingan yang kedua kita akan minta panel kongsikan apa dapatan ataupun nilai dan pengajaran yang terdapat dalam buku, dan pusingan ketiga panel akan kongsikan kata-kata ataupun kisah yang menyentuh hati ataupun yang berbekas lah di hati panel bila membaca buku tersebut, ataupun nilai-nilai dan pengajaran tambahan lah yang terdapat dalam buku. Dan akhirnya pusingan yang keempat kita simpulkan lah apa yang dikongsikan pada hari ini. So tanpa melengahkan masa, saya nak bergerak ke pusingan yang pertama lah. So hari ini kita nak minta Dr. Nur Awatif untuk berkongsi lah dengan kita, sebab mungkin ada yang tak pernah dengar apa nama buku ni, Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam, ataupun mungkin ada yang pernah dengar tapi tak pernah baca buku ni. So hari ni kita nak berkenalan lah sedikit di pusingan yang pertama ni dengan buku yang dikongsikan ataupun yang akan dikupas pada hari ni lah. So saya jemput Dr. Nur Awatif untuk menerangkan sedikit tentang struktur buku yang dipilih pada hari ini. Dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya dengar suara saya. Kalau ada masalah tak dengar boleh maklumkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, jadi pertamanya terima kasih untuk semua yang sudi melapangkan masa pada tengah hari ini untuk bersama kami di Akademi Balqis dalam buku memimpin siri yang ke-16 pada tahun ni. Okay, jadinya terima kasih juga untuk moderator kita iaitu Puan Hazikah sebagai pegawai media Akademi Balqis. Okay, jadinya hari ni kita nak kupas buku sedikit lah. Tak adalah kupas sangat tapi nak kongsi sikit berkenaan dengan buku ni. Saya tak pasti nampak ke tak sebab kamera tak berapa nak clear. Cumanya buku ni tajuk dia diterjemahkan lah sebenarnya. Dia bukan buku bahasa Melayu yang original lah. Sebab penulis dia pun bukan daripada Malaysia. Jadinya buku ni tajuk dia yang asal adalah Madza Khasiral Alam bi Inhitatil Muslimin. Maksud dia adalah kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. Penulis asal dia adalah Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ni kalau mereka yang terlibat dalam dunia cendekiawan ataupun tokoh-tokoh Islam akan kenal lah nama ni. Okay, jadinya penterjemah dia ni saudara Muhammad Hazwan Hanif. Dia belajar di Jordan lah, tak silap saya. Dan terbitan buku ni daripada Bibliopress lah. Dan kalau tengok ni macam tebal, bukan macam tebal, memang tebal pun. Tebal. Dia punya muka surat ni sekitar 351 muka surat. So agak tebal lah sebenarnya. Harga yang diletakkan di belakang ni RM40 lah untuk buku ni. Okay, jadinya saya cerita sikit dululah berkenaan dengan siapa penulis asal ni kan. Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi ni. Beliau merupakan tokoh yang terkenal lah sebenarnya dalam dunia Islam yang di abad ke-20 ni lah. Dan apa yang menarik ataupun unik pasal Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi ni,
sebabnya dia adalah tokoh pemikir Islam yang berasal daripada India. Selalunya yang terkenal sebagai ulama dunia ni ramanya daripada kalangan mereka yang berada di Timur Tengah lah. Sama ada Syria, Madinah, Mekah, Saudi, Yaman dan sebagainya. Tapi dalam ramai-ramai tokoh-tokoh yang naik waktu tu adalah seorang sosok yang terkenal yang berasal daripada India. Maksudnya kalau kita sebut nama ulama India ni, orang-orang Timur Tengah ni memang kita tahu benda tu dituju kepada Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Okay. Disebabkan dia punya apa kita panggil keilmuan dia tu tinggi lah. Dan beliau lahir ni 23 November 1914. Sekitar 110 tahun yang lalu lah. Jadinya dia tak adalah jauh sangat dengan kita lah sebenarnya. Dan buku ni sendiri pun dah berusia sekitar 70 tahun lah sebenarnya. Lama dah lah kalau ikutkan buku ni. Dia juga terkenal, Syekh ni terkenal dengan penguasaan dia terhadap pelbagai bahasa. Terutama bahasa Arab dan dia tahu bahasa Urdu dan juga Inggeris. Dia punya pengajian pun meluas lah sebab waktu tu kalau orang sebut kita panggil apa murid pengajian Islam ni, dia bukan belajar satu subjek yang spesifik macam kita lah ni Macam kita lah ni kalau kata budak pengajian agama ambil degree ke apa, dia ada spesifik tu macam syariah ke usuluddin dan sebagainya. Tapi kalau ulama zaman dulu ni dia kalau belajar agama Islam tu dia akan belajar setiap subjek tu secara terperinci. So dia menguasai rentas sub-subjek ataupun kepakaran dalam pengajian agama Islam itu sendiri lah. Dan dia ada banyak karang buku dan juga artikel. Dan dikenali sebagai ahli bahasa lah sebenarnya. Walaupun dia bukan orang Arab, tapi dia menguasai bahasa Arab dengan sangat baik lah. Dan pernah menerima anugerah daripada nama anugerah tu lah, hadiah Raja Faisal, King Faisal Prize pada tahun 1980. Sebab dia punya dia punya bakti terhadap umat Islam lah. Gitu. Kisah ni berkenaan dengan Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi lah. So saya rasa dia lebih kurang masa tu sezaman dengan Syekh Hasan Habanakah lah Al-Maidani. Syekh Hasan Habanakah ni dia terkenal juga antaranya sebab dia ni guru kepada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti lah. Gitu. So macam ni level-level zaman ulama yang dia hebat dan dia boleh melahirkan anak murid yang hebat. Gitu. Jadi sayanglah kalau kita tak mendalami ataupun mengenali mereka. Jadi tu sedikit sebanyaklah berkenaan struktur buku seperti yang saya ceritakan. Dan dalam buku ni juga ada 5 bab utama lah. Bab pertama tu diceritakan berkenaan dengan zaman jahiliah. Maksudnya sebelum zaman diutuskan Rasul terakhir ke dunia ni, apa yang berlaku kepada umat manusia seluruh dunia waktu tu. Bab 2 ni dia menceritakan transisi lah daripada zaman kegelapan jahiliah tu kepada Islam. Bab 3 dia highlight berkenaan dengan zaman Islam. Bab 4 zaman Eropah, iaitu dah mulalah Islam jatuh dan Eropah mula naik. Dan yang bab kelima Syekh huraikan berkenaan dengan kepimpinan Islam ke atas dunia. Maksudnya kenapa Islam ni kena memerintah kembali. Okay, gitu. So tu untuk pusingan pertama berkenaan dengan struktur buku. Saya serah kembali kepada moderator. Terima kasih pada Dr. Watif atas perkongsian berkenaan serba sedikitlah pengenalan berkenaan buku. Kata sebelum nak bercinta tu kena kenal dulu. Jadi hari ini kita kenal lah serba sedikit tentang buku dan penulisnya, termasuk juga penterjemahnya. Bagi yang baru masuk, terima kasih kerana sudi join pada tengah hari ini. Boleh juga kongsikanlah pada kawan-kawan dan boleh komen juga daripada mana menonton, jelas ke tidak. Takutlah kita dua orang ni duk catch sini apa orang lain tak dengar ke dan sebagainya. Bolehlah tinggalkan komen anda. So habis untuk pusingan yang pertama, itu pengenalan tentang buku dan struktur buku lah. Kita nak bergerak ke pusingan yang kedua. Kalau saat ni kita tahu buku tu tebal, tahu dah sedikit tentang tajuk bab-bab yang ada,
Jadi sekarang ni kita nak tahulah pula apa input ataupun nilai dan pengajaran yang boleh diambil daripada buku lah. Jadi nak minta panel untuk kongsikan dengan kita lah pada hari ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih kembali kepada moderator. Okay, jadi kita masuk pada pusingan yang kedua berkenaan dengan apa pengajaran ataupun nilai yang ada. Jadi buku ni dia kalau kita baca kalau orang yang tak minat sejarah ataupun yang macam mudah kita panggil apa mudah distract mudah terganggu dia akan payahlah nak habis baca buku ni sebab dia agak berfakta dan penuh dengan maklumat sebenarnya. Dia tak adalah penceritaan yang kita kata menarik. Dia punya ayat pun tidaklah berpuitis dan sebagainya. Dia direct je ayat dia tu menceritakan berkenaan dengan sejarah-sejarah yang berlaku dan apa mesej yang nak disampaikan lah secara terus. Jadinya kalau bagi saya lah, kalau baca slow-slow buku ni dia jadi tak faham pula apa yang telah dia baca. Jadi dia tak adalah kena baca cepat. Tapi membaca cepat tu membantu. Sebabnya bila kita baca cepat kita akan go back tengok kepada topik yang dia nak cerita pasal apa sebenarnya. Gitu. Okay, so saya go bab by bab secara ringkas je lah. Jadi untuk bab 1 ni, siapa yang berminat lah untuk tahu sebenarnya dunia ni sebelum kedatangan Rasulullah tu bagaimana, boleh baca buku ni. Sebab selalu kita dalam kita membesar ataupun kita hidup ni jarang diketengahkan apa bentuk-bentuk kejahilan ataupun kegelapan yang berlaku kepada dunia ni sebelum Islam tu memerintah dan tersebar. Kalau kita tahu pun kita tahu yang di peringkat Arab sahaja. Yang selalu kita dengar lah masa kita kecil orang cerita kaum Arab Quraisy musyrikin Mekah ke apa ni sebelum kedatangan Nabi ni banyak kejahilan dia antara bunuh anak puan lah sebab tak suka dengan anak puan ni menyusahkan, contoh macam gitulah. Tu kita dengar pasal minum arak, main judi dan sebagainya, sembah berhala. Kita tahu benda tu di kawasan Arab saja. Tapi Syekh Abu Hasan Al-Hasani Ali An-Nadwi ni dia datangkan juga bagaimana keadaan jahiliyah di tempat-tempat lain. Maksudnya di Rom lagu mana, di India lagu mana, di tempat-tempat lain lah. Jadinya tu keistimewaan buku ni lah. So siapa baca buku ni dia akan boleh dapat tahu sejarah berkenaan dengan kerajaan Rom Timur ke, pasal kerajaan Kristian di Laut Eropah, di Ethiopia lagu mana. Lepas tu keadaan kaum Yahudi dengan Nasrani sebelum tu macam mana. So banyak berkenaan dengan sejarah lah sebenarnya pasal bab 1 ni. So kita akan tengok lah dia cerita berkenaan sistem kasta, tuhan-tuhan bangsa Arab, kezaliman yang dilakukan, lepas tu penindasan daripada golongan pemerintah, raja-raja, apa yang dia orang tindas rakyat ni. Maksud dia memang perah betul-betul masyarakat waktu tu untuk menambahkan kekayaan dia, tapi sebenarnya dia tak membela pun rakyat waktu tu. Dan benda ni bukan berlaku di satu tempat, tapi dia berlaku di seluruh tempat di dunia pada ketika itu. Dia seseolah berada di zaman yang teruk benar lah waktu tu. Jadi ketika itulah Rasulullah diutuskan untuk mengembalikan balik semua manusia ni kepada Allah Ta'ala, cara hidup yang sebenar. So banyaklah dia cerita pasal cukai. So kita akan dapat tahu sebenarnya yang jahil-jahil ni bukan kaum Arab je, tapi sebenarnya seluruh dunia ketika itu mengalami kegelapan dan kezaliman yang disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Okay, jadi tu untuk bab 1. Lepas tu masuk bab 2 ni, dia pun ceritalah jadi disebabkan kerosakan ni berlaku di setiap sudut, menyebabkan itulah kita tengok ada sampai satu saat tu Nabi beruzlah Nabi mengasingkan diri untuk mengelakkan daripada benda-benda kezaliman yang berlaku ni lah dan benda ni bukan dilakukan oleh Nabi saja, tapi sebelum-sebelum tu pun dalam Quran pun kita tengok macam Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi pun mereka buat perkara yang sama. Maksudnya bila kezaliman ni terlampau teruk,
menyebabkan kita terpaksa mengasingkan diri untuk masalah kita lah, untuk menjaga diri kita gitu. Jadinya dia pun ceritalah perjalanan Muslim daripada jahiliah kepada Islam waktu tu. Jadinya banyaklah benda-benda jahiliah yang Rasulullah kita panggil resetting balik. Rasulullah reroute balik daripada benda yang tak betul kepada betul. Sebagai contoh, kaum Arab masa tu sangat taksub dengan kaum dengan nasab keturunan dia. Maksudnya dia orang kita macam contoh orang Kelantan. Maksud kita buat baik ke buat jahat, kalau set kita kena bela. Macam kita kena pertahan, kita kena kita kena backup biar awak salah pun. Kalau awak betul apatah lagi. So benda ni berlaku di kalangan kaum Arab dia punya apa kita panggil etnik macam gitu. Menyebabkan berlaku pembunuhan tu macam mudah kan. Kadang-kadang balah ki utar lah macam silap ke apa, terluka utar ke apa. Pas marah dengan hak ni pun pergi bunuh tu, lepas tu kaum dia tahu, lepas tu kaum dia pun perang. Pas jadi bertahun-tahun pergi katakan benda kecil tapi dia menjadi tak rasional. Tu antara kejahilan yang berlaku. So benda ni yang Rasulullah reroute balik yang mengatakan apa orang Islam ni adalah saudara. Maksudnya tak kisahlah bangsa, keturunan tu selagi mana kalau kita beragama Islam maka kita ni bersaudara. Jadi kita kalau nak membela, kita kena membela orang yang berada di tempat benar lah. So antara benda yang Rasulullah berjaya buat lah. Dan banyak lagi benda-benda lain kalau nak diceritakan. Cumanya dia highlight sini kenapa benda ni boleh terjadi. Asas dia adalah keimanan. Iman tu yang menyebabkan orang-orang Arab ni boleh berubah secara drastik daripada kehidupan dia yang kita panggil sangat teruk. Kalau orang yang ingin ngaji Timur Tengah tahulah baking orang Arab, baking ni dia dahsyat lah. Kalau dia balah tu yang nepik tu ya apa kan kita jadi naling gitu lah. Macam nak pergi. Macam nak pergi memang nak gocoh lah gitu Lepas tu bila nak gocoh tu kalau ada seorang sebut sallu ala Nabi ke apa baru dia relax balik macam gitu So orang Arab ni kasar, dia sangat kasar. Jadi apa yang menyebabkan dia boleh berubah jadi baik ataupun jadi rasional tu adalah iman. So ni keistimewaan Islam lah. Dan diceritakan juga oleh penulis kadang siapa pemikir-pemikir barat ni jadi tak boleh nak fikir. Bukan tak boleh nak fikir, jadi hairan lah. Lagu mana Islam ni boleh membawa satu bangsa yang dikatakan sangat mundur ni kepada bangsa yang boleh menakluki dunia 2/3 dunia dalam masa yang sangat singkat. Sebab Rasulullah diutus umur 40 tahun dan sebelum pada tu secara rahsia. So maksudnya dan secara terbuka tu pun tak lama. Maksudnya Rasulullah membina asas keimanan tu sekitar 10 hingga 13 tahun saja. Lepas settle pembinaan iman 10 hingga 13 tahun tu terus untuk implementasi dah. Fasa implementasi tubuhnya kerajaan Madinah. Lepas tu mulalah kita nak deal antara kerajaan dan sebagainya dan nak meruntuhkan kebatilan. Benda tu pun Nabi buat dalam sekitar waktu yang sama juga. Sebab Rasulullah meninggal umur 63. Jadinya dalam kalau ikutlah daripada 40 sampai 63 tu 23 tahun sahaja. Maksudnya separuh tu pembinaan iman, separuh lagi tu pelaksanaan. Tapi Nabi meninggalkan generasi yang mampu untuk membawa Islam tu ke mata dunia. Macam gitu. So sebab itulah pemikir-pemikir barat yang mengkaji ketokohan dan sebagainya ni memang dia tak boleh nak tinggal ketokohan Rasulullah SAW ni. Sebabnya dalam masa 23 years sahaja, 23 tahun sahaja dia boleh membina satu generasi legasi yang boleh menakluki dunia. So powerful lah benda tu. Dengan zaman tunya kita kata apa teknologi tidaklah seperti zaman ni. So apa yang menyebabkan beraninya orang umat Islam waktu tu? Iman lah. Sebabnya bila diutuskan para sahabat untuk jumpa untuk buat hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, ayat yang mereka ulang sama bila orang tu tanya okey buat apa mari macam kita raja-raja Kaisar ke apa semua tanya, dan sahabat jawab benda sama, iaitu
kami diutuskan ni untuk bawa keluar kamu ni daripada kegelapan kepada cahaya Islam, daripada menghambakan diri pada manusia kepada menghambakan diri kepada Tuhan. Macam gitulah membebaskan manusia ni daripada manusia tapi kepada Tuhan. So benda ni dia pattern sama. Maksudnya kalau orang tengok umat Islam hari ni benda sama je yang dia sampaikan. So tu bab 2 lah. Maksudnya daripada jahiliah kepada Islam, dan diceritakan juga berkenaan dengan kegemilangan lah zaman Islam tu. Apa yang menyebabkan Islam ni kita panggil apa boleh menakluki dunia. Dan menariknya dia kata di antara sebab lah apa kaum muslimin ni boleh memerintah. Sebabnya pertama dia kata kaum muslimin ni, pemimpin Islam ni dia berpegang dengan ajaran kitab. Maksudnya yang diturunkan daripada langit, maksudnya agama kebenaran lah. So kebanyakan pemimpin Islam waktu tu memang dia pergi kuat dengan agama. Bermaksud kalau dia usahawan macam Abdul Rahman bin Auf, usahawan ke para sahabat lain pun semua bijak dari sudut bisnes, dari sudut ekonomi. Tapi dalam masa yang sama dia ni level ulama. Maksudnya dia kepimpinan ulama dan umarak tu dua-dua tu dia. Dia pakar dari sudut keduniaan, urusan dunia juga, tapi dalam masa yang sama dia pakar dari sudut agama Islam tu sendiri. So ni keistimewaan kepimpinan Islam waktu tu lah, menyebabkan dia tak payah nak lantik khusus apa kita panggil penasihat negara ke, ataupun macam nak kena ada penasihat ataupun lembaga gapo-gapo yang menasihati dia untuk memimpin. Dia tak perlu sampai ke tahap tu, sebab dengan dia sendiri tu pun dia dah boleh keluar ke ijtihad, maksudnya dia boleh keluar ke pertimbangan yang tepat berdasarkan ilmu pengetahuan agama Islam itu sendirilah. Dan dalam masa yang sama dia pun tahu juga urusan berkenaan dengan duniawi. Okay. So tu pertamalah sifat kepimpinan Islam waktu tu. Yang kedua, sifat mereka dia tak laksanakan hukuman dan memimpin tanpa pendidikan akhlak dan pembersihan jiwa. Maksudnya kalau dia lead tu, dia akan tekankan berkenaan dengan akhlak dan juga pembersihan jiwa. Sebab tu kalau kita go through kisah-kisah Khulafa ar-Rashidin, dia akan ada part yang macam contoh macam Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, setiap hari dia akan pergi ke satu kemah orang Arab ni lah, rakyat dia ada satu kemah ni yang situ ada wanita tua yang buta. Dan dia akan berkhidmat kepada wanita ni lah. Kalau ada kambing dia akan perah ke apa semua. Benda ni disaksikan oleh Saidina Umar. Waktu tu Khalifah Abu Bakar, Saidina Abu Bakar jadi khalifah. Jadi dia perhati apa Abu Bakar buat ni, dan Abu Bakar buat ni setiap hari. Bila dia tengok benda tu, ada cerita dia panjang. Tapi kalau saya pendekkan, lepas Abu Bakar tengok ni, Abu Bakar kata macam celaka macam celaka Abu Bakar. Bila dia tunjuk ke kuruah gini, kau teruk lah nanti next kepimpinan Islam. Jadi gitu. Yang dia punya kuruah tu lah. Bila dia berkhidmat gitu, secara automatik dia akan mendidik jiwa dia ni untuk tawaduk, untuk kita panggil rendah diri. Sebabnya bila jadi khalifah ni kan orang akan bagi penghormatan. Bila jadi kepimpinan lah, siapa jadi YB, jadi Perdana Menteri, jadi menteri, jadi apa-apalah kepimpinan, pengurus, CEO dan sebagainya. Kalau orang jumpa pun orang macam nak salam, orang memberi kita panggil penghormatan. Lepas tu orang akan bagilah hadiah-hadiah dan sebagainya. Lepas tu dia ada gaji khusus dan sebagainya. Benda-benda gitu boleh benda-benda ni yang mengelilingi jawatan dan posisi pemimpin ni, dia boleh menyebabkan terhinggap penyakit-penyakit hati lah. Macam apa? Itulah boleh jadi sombong, boleh jadi riak, boleh jadi takabur, boleh jadi tinggi diri, boleh jadi teringat dah tujuan asal untuk menjaga amanah dan sebagainya. Jadinya bila dia berkhidmat secara rendah gini kepada rakyat dia, menyebabkan dia akan jadi ingat balik apa tujuan dia memerintah dan sebagainya. Itu contoh kisah Saidina Abu Bakar lah, antara benda yang dia buat. Dan sama je kalau tengok Saidina Umar pun, bila dia memerintah pun akan ada berkenaan dengan pendidik akhlak dan pembersihan jiwa ni. Sebab itulah kalau nak cerita kisah banyak pula, setiap khalifah tu dia adalah kisah-kisah dia. Tapi kita akan dapat daripada kisah tu kita akan dapat ekstrak yang dia orang ni sangat menjaga dari sudut tasawuf. Maksudnya buat gapo-gapo tu dia tak lari daripada untuk
tengok semula benda ni efek dak iman dia, benda ni efek dak akhlak dia. Gitu. So ni keistimewaan kepimpinan Islam waktu zaman kegemilangan dia. Dan yang ketiga, kepimpinan Islam ni dia berbakti bukan untuk bangsa sendiri sahaja. Malah bukan untuk orang yang berjuang untuk kemakmuran bangsa, tapi untuk semua. Sebab itulah waktu tu mereka yang berada di Eropah, di negara-negara barat yang lain ni begitu dia jadi takjub bila Islam tu menawan dia orang ni. Dia jadi macam pelik sebab dia kata dia tak pernah jumpa lagi satu bangsa ataupun kaum bila menawan ni tak ambil benda hak milik peribadi lah kita kata. Sebabnya ada satu kisah tu yang bila dia kena tawan, dia atas mula macam ada satu kotak kecil milik tawanan tu lah, macam benda peribadi, tak tahulah dalam tu ada gapo, tak diceritakan lah ada gapo. Tapi dia mula lah kutuai dia, maybe sebab dia rasa benda tu penting. Dan bila tawanan tu dapat, dia kata, "Mu ni siapa ke? Aku tak pernah tengok lagi orang suka mu ni." Dia kata, "Cukuplah Allah tahu aku ni siapa. Aku tak tahu nama aku siapa." Yang siapa gitu. Tu bukan pemimpin hak buat tu antara tentera Islam lah yang menyertai peperangan tu. Maknanya tentera Islam waktu tu pun level tu. Maksudnya level yang sangat menjaga. Kita lah ni kalau kita buat apa-apa, kita macam nak pengiktirafan kan. Kita macam nak kita diingati ataupun nama kita terpampang kan. Macam kalau kita buat apa-apa lah benda-benda kebaikan. Sedangkan generasi yang ditinggalkan oleh Rasulullah ni sangat-sangat menjaga hati dan diri mereka. Maksudnya dia siapa sulhat, bagi dia hanya dia dengan Allah dah cukup. Macam gitu. Dan benda ni yang menyebabkan orang takjub lah dengan umat Islam waktu tu. Sebabnya dia boleh bela agama lain, dia boleh bela bangsa lain. Maksudnya keadilan tu sangat-sangat penting lah dalam Islam. So ni antaranya lah, dan di situlah adalah yang sifat-sifat lain. Tapi 3 sifat utama ni saya rasa benda yang istimewa lah. Dan tercabutnya kegemilangan Islam tu disebabkan tercabutnya sifat-sifat ni. Bila tak berpegang kepada Al-Quran, bila tak menjaga hati, bila tak membela orang lain walaupun orang lain tu daripada bangsa ataupun agama yang lain, maka berlakulah kemunduran tu. Jadi kita pergi balik ke zaman jahiliah. Lepas tu dia masuklah pada bab 4 ni, dia cerita berkenaan dengan zaman Eropah. Di mana Eropah tu dia orang pun kalau ikutkan ditindas. Tapi lepas Islam menakluk 2/3 dunia tu, maka banyaklah negara-negara yang dah maksudnya bebas lah, cara pemikiran pun dah jadi lain. Maksudnya tak sepatutnya raja-raja ni memeras tenaga ni rakyat ni tanpa bagi balik perlindungan dan sebagainya. Jadi dia orang ni belajar daripada kepimpinan Islam ni, dan dia sungguh maksudnya dia sungguh untuk aplikasi untuk keluar daripada kejahilan dia sendiri. Sebab kalau ada pernah viral zaman Eropah, ada cerita yang di Paris tu kiri kanan jalan tu penuh dengan najis. Ayatnya tu perangai orang barat zaman tu. Tapi kerana dia daripada teruk tu boleh menjadi antara kuasa besar dunia lepas pada tu. Sebabnya dia sungguh dalam menuntut ilmu, dalam mengembangkan ilmu, yang mana benda ni yang umat Islam ni terbalik dah masa tu. Sebab disebabkan pegang banyak kuasa, mulalah perangai jadi lain. Perangai jadi lain, tak ada dah pergi ke Quran, hadis, tak tekan dah berkenaan dengan benda pembersihan jiwa, berkenaan dengan akhlak. Maka mulalah berlaku kejatuhan sedikit demi sedikit, sampalah jatuh Turki, Uthmaniyah dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, Islam ni dia tak kira terpadam lah sebabnya dia akan ada sampai waktu yang Allah janjikan Islam ni akan menawan kembali. Lepas pada tu memang tak ada lah dunia ni kalau kita belajar apa timeline tu kan. Okay, so tu masuk bab ni, dia cerita lah ideologi banyaklah berkenaan dengan zaman Eropah tu. Dan masuk bab kelima yang terakhir ni, dia cerita kepimpinan Islam. Dan saya rasa bab ni macam unik sikit. Dia membawa satu persepsi baru kepada saya sendiri lah.
Dalam bab ni dia cerita lah apa persiapan yang perlu dibuat kalau nak bangkit semula lah. Sebab dunia ni menuju ke arah jahiliah balik dan bangsa-bangsa barat pun menguasai dunia ni. Jadi satu-satunya solusi untuk segala krisis dunia ni adalah kena berlakunya perubahan kepimpinan dunia. Jadi daripada tangan-tangan hok penuh dengan dosa kepada tangan yang lebih bersih. Jadinya walaupun benda ni ditulis 70 tahun yang lalu, maksudnya zaman tu pun orang rasa dah dunia ni ke arah kehancuran. Apatah lagi kita zaman ni zaman ni lagi teruk. Yang maksudnya kalau dulu kalau genocide penghapusan etnik secara besar-besaran berlaku, orang tak tahu. Kalau orang tahu pun benda maksudnya berbulan-bulan dah berita tu baru sapa. Dan tu pun kita tak nampak. Tapi dengan zaman teknologi ni, yang at the same time, at the same moment kita boleh tengok benda tu berlaku, tapi tak ada apa-apa yang boleh dilakukan oleh negara-negara kuasa besar untuk menghalang pembersihan tu hapusan etnik itu daripada berlaku. Seperti yang berlaku kepada saudara kita Loni lah kalau tengok. So kalau nak kira tahap teruknya tu, teruk kita lagi lah sebab berlaku depan mata tapi tak ada buat apa. Dulu at least tak tahu pun benda tu jadi di Amerika macam gitu tapi kita ni lagi dahsyat lah krisis yang berlaku. Jadi dia kata gana-gana kena berlaku perubahan kepimpinan dunia dan tetaplah umat Islam ni dia penyelamat manusia dan umat masa hadapan. Jadi dan yang menariknya di situ lah antara benda kena buat tu persiapan rohani, persiapan industri, lepas tu kena ambil alih kepimpinan dalam bidang ilmu. Siapa dia kata kena umat Islam ni kalau boleh kena ada sistem, kena buat susun ilmu baru yang sesuai dengan risalah dan semangat dia. Sebabnya umat Islam agak ketinggalan daripada sudut ilmu ni lah gapo-gapo. Bila orang cipta zaman inovasi teknologi ni mesti daripada tangan Bukit Islam. Kita ni tolong mengembangkan je benda tu tapi bukan menemui. So kita agak ketinggalan gitulah dia kata. Dan tu fasa 1 dalam bab 5. Fasa 2 tu dia cerita pasal kepimpinan dunia Arab. Hak ni saya rasa menarik sebabnya walaupun Syekh berasal daripada India tapi dia kita panggil memahami sejarah dan dia boleh kaitkan yang awal hingga akhir. So sebelum ke akhir tu sebenarnya inilah yang perlu berlaku ataupun yang perlu disedari. Dia cerita berkenaan dengan kepimpinan dunia Arab. So di situlah kepentingan dunia Arab. Dan bila dipikir-fikir, bila saya baca ni, saya baca mikir mula apa dia macam duk seru-seru pasal dunia Arab pasal perbezaan miskin, kemandirian negara Arab dalam kewangan bla-bla. Di situ pasal negara Arab lah. Masa tu saya macam apa kita maksudnya orang bukan negara Arab, orang Islam bukan negara Arab ni kira tak apa kan tapi bila saya renung balik memang kena berlaku kebangkitan kesedaran tu daripada bangsa Arab sebab law ni menyekat yang menyebabkan penindasan berlaku tanpa terhenti disebabkan oleh bangsa-bangsa Arab yang di sekeliling penindasan tu tidak berbuat apa-apa. Maksudnya marilah usahalah setara mana pun negara-negara lain luar yang bukan di sekeliling tu dia tidak sekuat sebagaimana kalau bangsa Arab ni sedar dan bertindak. Gitu. Dan kalau kita tengok sendiri pun yang akan diutuskan, maksudnya yang akan diutuskan di akhir zaman sebagai penyelamat umat Islam, Imam Mahdi pun adalah daripada kaum Arab, maksudnya bukan selain Arab. Jadi benda tu kena daripada mereka. Maksudnya tapi tak bermaksud kita yang lain ni tak perlu nak buat apa-apa. Tak bermaksud begitu. Cumanya Syekh banyak kita panggil membuat seruan lah. Antaranya dia kata di muka surat yang terakhir dia kata sampai bilakah wahai bangsa Arab kalian akan mencurahkan segala tenaga kalian pada medan yang sempit, sedangkan ia dahulunya pernah digunakan untuk membuka dunia. Banyaklah dia buat persoalan sini jadinya dia menyeru baliklah bangsa Arab ni
sampai bila nak duduk dalam keadaan elok ni sedangkan alam kemanusiaan mengharapkan kebangkitan kalian. Dan seperti saya ayat buku ni kan, dalam tajuk asal dia kan, Mazhab Surat Alam bi Inhitatil Muslimin ni, maksudnya dia tulis buku ni dalam bahasa Arab. Maksudnya memang saya rasa kalau baca Quran Arab dia bunyi zuk lagi lah kot sampai bab seruan dia ni kan. Dan dia katalah sebab kalianlah yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin dan kalian jugalah yang dipilih Allah untuk menurunkan dayahnya. Dan Rasulullah pun diutus pun daripada situ. Jadinya macam betul juga Hok Syekh kata ni, sebablah kali pun yang kebangkitan akhir nanti pun dia daripada Daleh, daripada bangsa Arab, maksudnya orang belah sana lah. Dan yang selebihnya ni yang mana bilanya bai'ah berlaku dan kamu tahu maka kamu kena pergi. Tu je hak Nabi suruh kepada orang lain lah tapi kesedaran ataupun tindakan secara spesifik dan serius tu kena berlaku daripada orang dia sendiri. Gitulah hak saya boleh cerita berkenaan nilai dan pengajaran daripada buku Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam ni. Jadi dunia ni rugi lagu mana? Dia sebagaimana kita tengok lah ni lah, hanyut dan mundur kembali. Wallahu alam. Saya serah balik pada moderator. Terima kasih pada Dr. Watif atas perkongsian yang membuka mata lah kita ya. Walaupun tak baca buku tu yang macam Dr. Watif sebut awal tadi, kalau orang tak minat sejarah tu agak orang kata boring lah sikit ataupun tengah jalan lah kata kan. Sebab bukunya kata semuanya straight dan berfakta. Jadi nak baca slow-slow tak boleh, takut tak faham. Jadi kena baca laju. Jadi kita berterima kasih lah pada panel kita pada hari ini kerana bagi kata penjelasan lah apa isi buku tersebut. Setidaknya kita yang tak pernah membaca ataupun tak suka baca sejarah ni dapat sesuatu lah daripada buku tu. Mana yang boleh saya sebutkan sikit perkara-perkara yang menyebabkan dunia kita, kerugian dunia ni kan, sebab kemunduran kita ni, sebab kita ni dah terpesong daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin dulu. Dan saya rasa macam agak kata buku yang dikongsikan pada hari ini ni agak evergreen lah kata, walaupun dah ditulis sekitar 70 tahun yang lalu tapi masih sehingga ke hari ini lah isu tersebut kita kata masih berlaku dan kita pun tak bangkit-bangkit lagi lah kalau kita kira, sehingga kan macam Dr. Wati sebut tadi, penindasan yang berlaku terhadap saudara kita pun tak ada orang yang mampu nak ataupun nak menghentikan lah, walaupun satu dunia di sekeliling buat sesuatu, tapi di dunia Arab sendiri yang tak mengambil tindakan yang tegas ataupun buat sesuatu, maka penindasan tu tak boleh nak berhenti lah. Sebab kalau kita kira itulah saudara terdekat, kalau saudara kita DP lah kan, kalau isu yang kita masih berlaku sekarang adalah penindasan ataupun pembersihan etnik yang berlaku di P dan ataupun orang sok mukuna tembikai dah sekarang kan. So sebenarnya itu berpunca pada negara-negara sekeliling jugalah yang tidak mengambil tindakan atau buat sesuatu yang nak menyelamatkan saudara kita di sana lah. Dan suka untuk saya highlightkan sekali lagi lah apa sifat-sifat yang perlu kita miliki lah untuk mengembalikan balik kegemilangan Islam sebagaimana yang disebutkan dalam panel kita tadi. Adalah yang pertama, kena kembali untuk berpegang pada ajaran kitab lah. Maksudnya berpegang di sini bukan sekadar kita baca Al-Quran hari-hari, tapi kita mengamalkan balik lah, cuba mengamalkan balik apa isi kandungan Al-Quran, kata tadabbur dan lepas tu mengamalkan kembali. Dan kedua, sebelum nak memimpin ataupun semasa memimpin tu kena tekankanlah tentang pembersihan jiwa dan pembinaan akhlak lah, bukan sekadar kata memimpin tak boleh pergi jawatan tu pakai gitulah kan, tapi sebenarnya benda tu yang kena dibuat dululah, pembersihan jiwa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita nak berbakti ni jangan orang kata kalau di buku Islam dan Kebangsaan tu dulu kan, yang pernah dibentang oleh Akademi Balkis sebelum ni adalah tentang jangan ada akak puak lah kata kan, jangan ditinggikan semangat kebangsaan tu melebihi Islam tu sendirilah. Maksudnya kalau bangsa kita ataupun kisahlah siapa sekalipun ataupun kaum kita yang buat salah, kita tidak mempertahankanlah kesalahan tersebut dan kita ni buatlah baik kepada sesiapa walaupun dia bukan daripada kalangan kita ataupun bukan daripada kaum kita lah. Tu yang boleh saya highlightkan lah. Dan seterusnya
kita nak bergerak ke fasa ketiga. Saya tak jadi panel kedua di sini yang mengulas semula. So kita bergerak ke pusingan yang ketiga ni, kita nak minta lah panel untuk kongsikan nilai dan pengajaran tambahan jika ada, ataupun kata-kata ataupun kisah lah yang mungkin disebutkan oleh penulis dalam buku yang mungkin menarik untuk dikongsikan pada penonton kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih pada moderator. Jadi masuk pada pusingan yang ketiga ni, nak kongsi apa kisah yang menarik. Saya nak share dua je lah daripada buku ni. Sebelum ni daripada dulu saya yang sentiasa dengar adalah kalau Salman Al-Farisi ni orang cerita yang dia sungguh nak cari agama kebenaran, yang dia macam berhijrah lah daripada satu tempat ke satu tempat sampailah dia jumpa Nabi. Pada tu dia berkhidmat pada Nabi, memberi cadangan berkenaan kali parit apa semua kita pernah biasa dengar. Tapi saya tak tahu, tak jumpa lah kisah detail dia, perjalanan dia tu sebenarnya. Jadi dalam buku ni kongsikan cerita ni, dan dia punya nota kaki tu, benda ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada sanad Ibn Abbas, dan diriwayatkan oleh Hakim. Jadinya kisah Salman Al-Farisi ni sebenarnya apa yang dimaksudkan bila dia daripada satu tempat ke satu tempat ni adalah dia cerita lah, dia kata waktu dia tiba di Syam, dia cari orang yang terkemuka dalam agama Nasrani lah waktu tu. Jadinya penduduk pun bawa lah dia jumpa pendeta dekat gereja ni. Jadi bila dia pergi jumpa pendeta, dia nak berkhidmat dengan pendeta ni, dan nak tolong lah agama ni. Dan pendeta tu pun dia pun berkhidmat lah sebagai khadam. Tapi malangnya pendeta tu bukan orang alim. Dia pendeta tu suruh orang bersedekah tapi dia ambil duit tu dia. Jadinya dia jadi benci lah. Salman jadi tak suka dengan perbuatan ni. Bila pendeta tu meninggal tu, ramai orang mari nak memberi penghormatan lah ke pendeta tu. Waktu tu Salman pun cerita sebenar, dan orang tak percaya mula-mula. Dia minta bukti. Salman pun tunjuklah bukti tempat dia sipir harta tu. Pendeta tu sipir harta dia kutip tu. Jadi bila orang tengok ni, orang marah, orang pun tak silah kuburkan jenazah tu, dan dia orang salib pula jenazah tu dengan lepar dengan batu. Lepas tu dia angkatlah orang baru. Jadinya Salman pun ceritalah lepas pada tu, lepas tu kan diganti dengan pendeta baru. Salman dengan orang baru ni, dia kata dia tak pernah lihat seorang yang rajin kerja ke ibadah ni daripada orang yang baru ni. Kiranya pendeta baru diangkat ni orang yang kita panggil agamawan yang betul lah. Jadinya zuhud, akhlak dia pun baik si ekor malam, perangai dia sama, dan menyebabkan Salman ni sangat kasih lah terhadap pendeta baru ni. Sampailah saat kematian pendeta tu, sebelum meninggal tu dia pun tanya kepada Tok Guru lah basically pendeta dia ni. Dia tanya, aku berada di sampingmu begitu lama dan sangat kasih denganmu, namun kini ajalmu telah tiba dan aku ingin minta nasihat. Apakah yang perlu dia buat? Aku buatlah ni. Jadi pendeta alim tu jawab, dia kata, wahai anakku, aku tak pernah jumpa siapa pun yang lebih baik melainkan ada seorang ni. Orang ni berada di Mosul dan engkau pergilah cari orang ni. Jadinya daripada Syam tu mulalah Salman ni pergi ke Mosul pula untuk cari orang yang Tok Guru dia sebut ni. Jadinya dia lepas dia pergi tu, dia pendeta aku dulu ni gapo mai cari dia. Jadi pendeta Mosul tu kata tak apalah, hak di Mosul tadi kata duduklah sini. Dia pun berkhidmatlah dengan pendeta di Mosul tu. Jadi perangai hak pendeta hak dia saya dulu ni serupa dengan perangai hak di Mosul ni. Jadi tapi sebab dia tua juga, maka sampailah juga waktu ajal dia, Salman tanya juga, lepas ni siapa pula aku nak pergi berguru? Jadi pendeta ni kata, gilah Nusaibin. Sebab sana ni ada orang hok juru perangai. Gi, aku harap mu jumpa orang tu. Jadi daripada Syam ke Mosul, bergeraklah Salman ke Nusaibin untuk mencari orang seterusnya lah untuk jadi tok guru dia. Jadi sampai sana tu dia cerita pasal pesanan terakhir tadi tu. Maka pendeta di Nusaibin tu kata,
Duduklah sekali dengan dia. Macam berkhidmat untuk dia supaya tolong lah. Tapi benda yang sama berlaku, ajal kepada pendeta tu pun hampir tiba, maka dia tanya, waktu nazak tu dia tanya balik, wahai pendeta, kepada siapa pula aku nak cari ganti di kamu ni? Lalu pendeta di Nusaibin tu kata, tak ada seorang pun yang lebih baik akhlaknya kecuali yang aku kenali, dia menetap di Amorium. Kamu kena pergi cari Amorium. Jadi Salman pun pergi. Jadi panjanglah cerita dah daripada Syam kepada Mosul, kepada Nusaibin, lepas tu kali kepada Amorium. Di sana pun dia jumpalah pendeta waktu tu, akhlak pun baik, jujur, dia hijau lah, jaga kambing lembu. Tapi tak lama lepas tu ajal orang ni pun nak mari juga. Di waktu nazak tu dia tanya balik soalan yang sama, ke mana nak cari pengganti. Lalu yang pendeta terakhir di Amorium ni kata, wahai anakku, tak ada seorang pun yang kau perlu pergi datangi kecuali seorang Nabi. Nabi ni telah diutuskan untuk membawa agama Ibrahim. Ia diutuskan di tanah Arab dan akan berhijrah ke satu tempat yang dikelilingi 2 gunung batu yang dipenuhi kebun kurma. Terdapat tanda pada dirinya dan ia hanya akan menerima hadiah, bukan sedekah. Di antara 2 bahunya terdapat tanda kenabian. Sekiranya kamu mampu untuk pergi ke negeri itu, maka lakukanlah. Berakhirlah cerita Salman Farisi. So lepas pada tu lah dia pergi cari Nabi lah pernah. Dan dia boleh sebut tanda-tanda not chair tu disebabkan oleh pendeta terakhir yang memberitahu dia lah berkenaan dengan kena cari kerasulan. Bermaksud pendeta-pendeta dia jumpa tu guru dia jumpa sebelum ni kemungkinan agama Nasrani lah, maksudnya apa ni kita panggil ahli kitab yang terakhir lah kot, zaman generasi terakhir yang memang beramal dengan agama Samawi. Dan dia orang tahu kebenaran yang akhir zaman ni akan diutuskan seorang rasul, dan dia ajarlah benda tu kepada anak murid dia supaya pergi jumpa utusan Allah Ta'ala ni gitu. Jadi waktu lah Salman boleh jumpa. So bila saya baca balik ni, saya rasa menarik kisah ni sebab semua dengar secara ringkas. Ni dia cerita secara detail betapa jauhnya Salman ni mencari kebenaran dan betapa dia diberi hidayah, kita panggil rasa untuk beragama. So benda ni tak semua orang Allah bagi. Jadinya kalau kita lah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk dekat dengan agama dia, kena grab lah benda tu. Tapi dia tak nak kata benda tu mari sedap-sedap. Maksudnya perjuangan ni mudah-mudah tak. Sebagaimana Salman Farisi pun, dia jumpa dengan orang tak betul dulu. Lepas pada tu baru boleh jumpa dengan orang betul. Dan jumpa dengan orang betul tu pula tidak ada kata selama-lamanya. Benda tu pula berperingkat semetar sampailah dia jumpa kebenaran hakiki yang terakhir, dan dia diberikan rezeki lah jumpa dengan Nabi, boleh jadi sahabat Nabi. Sebab ada orang hidup zaman Nabi macam Uwais Al-Qarni, dia tak ada pun jadi level sahabat sebab tak ada jumpa dengan Nabi. Tapi namun begitu ayatnya setiap rezeki manusia ni masing-masing ada bahagian dia. Walaupun hak ni tak ada jumpa, tapi dia ni pun disebut-sebut penghuni langit. Doa dia pun sentiasa makbul. Dan Nabi mengetahui kewujudan umat dia walaupun dia tak ada jumpa. Dan ada yang diberikan rezeki boleh jumpa dengan Nabi. Tapi dengan perlu perjalanan yang jauh lah. So tu sikit lah pasal kisah Salman Farisi secara detail lah bagi saya. Dan kisah yang kedua, ada banyak kisah dari ni tapi yang nak saya cerita ni, Hak ni yang detail juga sebab masa duduk sekolah menengah dulu saya dengar yang pasal ada sahabat yang ngaku kepada Nabi dia berzina sampai 3 kali dia lepas pada tu baru Nabi hukum tu. Jadi dalam ni Syekh buat mari secara terperinci lah hadis tu yang mana dirujuk daripada Sahih Muslim kitab Al-Hudud. Jadinya sahabat yang sebelum ni saya tahu, cuma saya tak tahu nama sahabat tu. Nama dia adalah Ma'is bin Malik Al-Aslami lah. Dia pergi kepada Rasulullah. Dia ayalah aku melakukan zina, aku mohon padamu untuk membersihkan daripada dosa ni. Nabi suruh pergi, Nabi ayat pergi dulu. Lepas tu esok dia mari pula, dia ayat benda sama. Nabi suruh pergi, lepas tu dia mari ayat pula. Pasal ni lah. Dan Nabi pun suruhlah
adalah seorang Nabi hantar lah seseorang untuk kita tengok Maiz ni daripada kaum dia sendiri, untuk tanya Maiz ni betul ke tak maksudnya waras ke tak, rasional ke tak akal dia takut dia gila korang no. Jadi orang tu pun kata orang kapal Maiz ni Maiz ni waras je, sihat je dia ni. Jadi Maiz ni pergi pula jumpa Nabi. Ayat benda sama. Jadi Nabi pun suruh siasat mula. Maiz ni waras ke tak benar. Orang tu pun ikut waras je. Jadi kali keempat lah Maiz mari. Maka Rasulullah pun kata gali lubang dan Maiz dihukum rejam. Jadi dalam ada satu riwayat yang lain ada seorang wanita. Benda yang sama lah, ada seorang wanita. Ni pun saya dengar juga waktu mengaji dulu. Yang dia pun daripada kaum Al-Ghamidi, dia mari ayat Nabi, dia berzina. Jadi dia minta benda sama bersihkan diri dia daripada dosa ni. Jadi Nabi suruh pergi. Orang pun tu mari pula esok. Dia kata, bapa nak suruh pergi supaya dengan Maiznya. Dia kata, sedekah je dia ngandung gitu. Maksudnya bukti lah, bukti lah dia ngandung. Jadinya Rasulullah pun kata, gini, mugi dulu, nanti beranak mari mula. Jadinya dia pergi, dia pun beranak. Pada beranak tu dia pergi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, Nabi ayat, pergi dulu susu ke baby. Lepas tu dia pun susu. Dia susu ke tu sampai putus susu dia pergi pula jumpa Nabi. Bila dia pergi jumpa Nabi tu, dia bawa lah baby tu dia kata, dan dia bawa baby besar, lepas tu dia bawa roti setangannya lagi. Dia pun ayat ke Nabi, dia kata, Rasulullah, baby ni, bayi ni telah putus susu, ni boleh makan dah. Gitulah tu dia tunjuk roti tu. Baby ni boleh makin kerah dah lah. Lepas tu Nabi kata, Nabi pun ambil bayi tu dan serah kepada sahabat yang lain. Kemudian dia suruh sahabat orang lain gali lubang dan rejamlah wanita ni. Jadinya antara yang merejam wanita ni Khalid Al-Walid. Jadi dia lontarlah batu kan, kalau kita belajar pasal hukuman rejam sehingga mati ni, kita kena lempar batu lah siapa orang itu meninggal. Jadinya dia lempar batu tu, terpeciklah darah di wajah dia tu disebabkan batu tu. Sambil Khalid buat ni, Khalid memakilah wanita ni maksudnya bila dia lempar tu dia kata benda lah. Jadi Nabi dengar, Nabi kata, jangan kamu maki wanita itu Khalid. Demi Allah sesungguhnya ia benar-benar sudah bertaubat. Sekiranya ia ikhlas maka Allah akan menerima taubat. Lepas pada tu, lepas meninggal tu, Nabi mengarah ke kaum muslimin untuk solatkan jenazah lah dan tanam. Ni cerita sahabat. Kita semua dengar orang puji generasi sahabat maksudnya tak ada generasi yang lebih hebat iman dia melainkan generasi para sahabat. Tapi jarang diketengahkan dalam kalangan para sahabat ni pun ada juga yang melakukan dosa. Maksudnya tak nanti kau kata kalau orang tu berimeh soleh pakai piuh pakai purdah kau gapo tak ke buat dosa, tak ke terjatuh ke jerumus mana-mana kesilapan maksud hidup dok. Buktinya para sahabat pun ada sampai level bukan buat kesalahan biasa, tapi sampai level dia nikah dah dan dia buat zina. Dan dalam masa sama dia adalah muslim, mukmin. Tapi beza mukmin generasi ni adalah dia jujur. Dia tahu salah dan dia nak dihukum sebabnya dia takut dengan kemurkaan Allah tu lagi besar daripada hukumnya di dunia ni. Bagi dia macam boleh lagi untuk dihadapi, tapi kalau dia Tuhan hati memang habislah dia. Sebab itulah Maiz ataupun wanita daripada kaum Al-Ghamidi tadi memang pergi jumpa Nabi untuk minta dihukum sebab dia tahu kesalahan yang telah dilakukan. Dan ayatnya kita katakan dia letak malu tu tepi. Yang penting adalah kesalahan adil, kena adil terhadap diri sendiri. Kalau kena hukumlah asalkan Allah Ta'ala ni menerima diri dia orang ni dalam keadaan yang bersih. So tu kehebatan level iman generasi sahabat lah. Maksudnya kalau buat salah pun sampai level tu. Tapi tak bermaksud juga kita kata kalau jadi sahabat ni tak buat dosa gitu, tak buat benda menyakitkan hati. Berlaku juga macam Khalid ni lah dia maki ke wanita buat dosa. Macam kita zaman ni pun benda sama kita buat contohlah ada orang terkata buat zina kat jabat macam itu, ada viral tu kan. Ramai orang kutuk macam tak pandai dengan ni kutuk bla 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 bla. Ya dengan salah dia, memang salah.
Tapi andai dia bertaubat, kita ni duk kritik dia, nak minta maaf ke mana macam gitulah. Maksudnya kita pula pergi buat dosa sendiri tanpa maksudnya tanpa apa terpatut pun kita terbuat dosa tu lah kalau ikutkan macam gitulah. So macam dia pun diingatkan oleh Nabi sendiri lah. Sebab itulah kita kalau ada orang melampau lah kita panggil dalam mengkritik dia gini, mengkritik tu satu hadah, lepas tu mengkritik pula saudara se-Islam sendiri sebab tu ada yang, kalau yang terkini kalau puasa Firdaus Wong ada berkenaan dengan adalah seorang PU ke apa semua benda tu, kita boleh tengok contoh di situlah sebenarnya. Maksudnya salah dia salah, tapi satu tahap dia masih lagi orang Islam. Adapun dia dengan Allah hanya Allah je lah tahu dan dia je lah tahu. Di pihak kita, kita kena buat gapo hak Nabi sebut lah, iaitu bantu, apa kita panggil, bantulah saudara kamu sama ada waktu dia dizalimi ataupun dia membuat zalim. Maksudnya kalau dia membuat zalim tu kita kena halang dia, dan kalau dia dah buat zalim dia perlu dihukum, maka kita kena bantu dia jalani hukuman tu. Adapun dia dengan Tuhan bertaubat dan sebagainya lepas pada tu, Allah je lah tahu. So tu sajalah yang saya nak kongsikan, kisah yang saya memberikan kesan lah dalam diri saya berkenaan dengan yang diceritakan lah, yang diselitkan oleh penulis. Kalau baca buku ni, kita akan dapat tahulah kisah-kisah yang detail. Maksudnya yang sebelum ni kita dengar secara ringkas, kali ni kita akan boleh baca secara terperinci. Dan saya suka sebabnya dia ada belakang ni senarai rujukan kitab Arab. Maksudnya penterjemuh ni saya tak pasti kitab asal memang dituliskan ataupun tidak. Tapi kalau dituliskan tu memang hebat, dan kalau saya rasa penterjemuh ni cross check balik rasanya, sebab saya ada baca yang ada part yang dia jumpa, ada part yang dia tak jumpa rujukan. Maksudnya mungkin rujukan tu ada zaman Syekh ni saja, dia tak dicetak semula, menyebabkan bila kita nak rujuk silang kita tak jumpa. So saya respect lah penterjemuh ni sebab dia sangat terperinci dia terjemahkan kitab ni. Wallahualam. Okay, terima kasih pada Dr. Watif untuk pusingan yang ketiga iaitu Dr. Watif berkongsi dengan kita tentang kisah yang menarik lah yang didapati daripada buku yang dikongsikan pada hari ini, iaitu kalau yang baru masuk tu, buku yang kita kongsikan hari ini adalah buku Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam lah. So kita di pusingan yang ketiga tadi kita dengar Dr. Watif kongsikan tentang kisah-kisah menarik daripada buku yang dikongsikan oleh penulis. Kalau sebelum ni mungkin ada antara kita pernah dengar kisah ni tapi tidak detail. Jadi dalam buku ni penulis datangkan secara detail lah kisah-kisah tentang contoh macam kisah Salman Al-Farisi tadi, dan kisah sahabat yang berzina seperti Ma'is bin Malik dan perempuan mengandung lah. So daripada buku ni dapatlah kita kata dapat satu kisah pada zaman Nabi. Kalau dulu kita hanya mencari kisah-kisah kata kisah-kisah kata nilai murni lah kan, mempunyai pengajaran yang baik. Tapi tak ada kita cari kisah-kisah yang memberi pengajaran. Ya kisah tu berlaku tu negatif tapi memberikan pengajaran lah pada kita selaku pembaca bahawasanya benda-benda yang hidup kita ni bukan hanya sebatas duduk di benda-benda yang baik sahaja. Ada benda-benda yang berlaku negatif tapi naknya ada pengajarannya, walaupun benda yang berlaku tu macam kisah Ma'is bin Malik tadi yang mengaku berzina dan sebagainya pada zaman Rasulullah. Kalau kita kira zaman Rasulullah ni kat tak kira nak berlaku benda gitu, tapi naknya begitulah manusia duduklah di zaman sebaik mana pun akan ada orang begini. So kita sebagai orang yang hidup di zaman yang jauh daripada Rasulullah lagi lah yang kita ambil pengajaran lah daripada kisah tersebut supaya kita rasa hidup ni ada batasan ataupun ada panduan, ada kata apa panggil limit je lah sejauh mana kita ni nak buat sesuatu. Macam tadi dia kata kalau orang buat dosa lah ni sangat orang kata famous lah benda-benda istilah yang komen melampau ni, sehingga sebenarnya tanpa kita sedar kita duk mengutuk orang supaya tidak membuli dan sebagainya, melibatkan fizikal. Tapi sebenarnya cyberbully ni pun adalah satu bentuk bully lah, nama pun cyberbully kan. Jadi kita pun kadang-kadang risaulah, ada ramai lah sebenarnya yang duk komen-komen kan, sehingga tak sedar sebenarnya mereka tu dan menjerumuskan diri
komentar tu walaupun ditulis dengan tangan tu taklah dia mencatatkan satu dosa. Bahawasanya kalau orang buat salah dan sebagainya, macam Dr. Watif mention tadi lah, tetaplah dia salah dengan Allah SWT, tapi kita pergi kutuk dia dan sebagainya ni, macam mana nak minta maaf dengan orang tu kan. So di sini sebenarnya pengajarannya untuk kita latih diri kita lah supaya menjaga tangan kita. Kalau dulu kat lah jaga lidah saja sebab tak ada media sosial nak kena naik ke apa semua. Tapi sambil ni lagi mudah lah sebenarnya kita ni nak menuturkan gapo-gapo walaupun tak guna lidah. Kalau ni tangan kita tu lagi laju lah okay. So mungkin lepas ni kena lebih berhati-hati lah nak komen dan sebagainya supaya kita ni secara tidak sedar menyebabkan orang lain ataupun menjadi pembuli cyber ni lah. So kena beringat jugalah dalam walaupun di alam maya pun tetaplah kena menjagalah adat-adat Islam dan sebagainya. Okay. Tu untuk pusingan yang ketiga. Maafkan saya. Kita nak bergerak ke pusingan yang terakhir lah. Nak mohon kesimpulan lah daripada Dr. Watif tentang buku ataupun pesanan-pesanan yang dikongsikan lah pada pendengar kita, penonton kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih untuk Puan Ziko selaku moderator pada hari ini. Jadi masuk pusingan yang keempat ni, sedikit perkongsian lah perkataan ataupun ayat yang menarik daripada buku ni dan juga sebagai kesimpulan akhir. Ada dua lah yang saya nak kongsikan. Yang ni yang dia ambil daripada satu buku lah sebenarnya. Buku orang putih lah buat. Daripada buku bertajuk Guide to Modern Weaknesses. Halaman 291 dan ada halaman 293 lah. Basically bukan kata-kata Syekh tapi yang dia ambil daripada buku lah. Jadi bila buku ni buku orang putih. So kita boleh tengoklah situ sejauh mana pembacaan Syekh terhadap buku-buku waktu tu, zaman dia. Noyaknya memang dia ni orang jenis baca lah kan. Okay, jadi dia kepilkan panjang lah orang ni tulis ni. Cuma saya tertarik dengan ayat yang terakhir ni yang dikatakan ada seorang ahli falsafah India dalam bentuk sindiran lah terhadap pencapaian manusia ni. Dia kata sebahagian pemandu kereta telah berjaya menggerakkan kereta dengan kelajuan 300 hingga 400 km sejam depending sense. Dengan pesawat terbang pula manusia dapat menempuh jarak antara Moskow dan New York selama 20 hingga 50 jam sahaja. Kemudian ahli falsafah ni India kata lagi, benar sekarang kamu mampu untuk terbang seperti burung dan berenang seperti ikan. Tetapi sekarang kamu sudah tidak tahu cara untuk berjalan di atas tanah. Saya rasa macam menariklah sindiran ni sebabnya macam kita lah ni lah. Dengan adanya ni lah macam kereta, motor, pesawat, boat ke apa ni. Kita jadi sampai satu tahap kita terhenti dah nak jalan atas tanah. Bukan bermaksud terhenti jalan kaki bukan bermaksud gitu. Tapi macam contohlah ayah saya seumur cerita kalau naik kereta di mana-mana tu kalau dia lalu kawasan kampung dia akan ingat, dia akan kata abah dulu ni masa sekolah rendah ni jalan kaki ni daripada sekolah ni pergi pas situ dia boleh hayat dengan mulut. Dia cerita lah kan. Jadi bila dia cerita saya jadi macam sebab itulah bila law ni pun hatta masa di Mesir ataupun law ni pun kalaulah jarak tu saya rasa boleh jalan kaki, saya akan jalan kaki. Sebenarnya lah, saya tak tahu apa saya ada satu mentaliti yang no harm pun jalan kaki. Maksudnya kalau kita tak ada tak lorak lah. Tapi sebab saya jumpa ramai di kalangan kita lah ni bila kita kata bagaimana orang pergi situ je. Saya kata mari jalan kaki. Orang mesti akan balas macam jauh lah macam gitu ataupun ada kereta naik kereta lah macam gitu. Teduh sikit panah lah macam gitu dan sebagainya lah. Sedangkan waktu saya di Ma'had dulu jalan kaki daripada Ma'had ke stesen bas tu benda biasa lah macam gitu. Waktu Petelai ke Mesir pula jalan kaki juga banyak juga. Waktu bila saya balik Malaysia tu saya jadi macam tak boleh brain sikit lah. Jadi macam tak boleh nak faham macam apa orang nak apa nak naik kereta yang pergi dekat tu. Bagi saya macam pergi dekat tu apa nak naik kereta, apa ada boleh jalan kaki macam gitulah. So bila saya baca ahli falsafah India ni sebut macam ada benarnya di situlah pencapaian teknologi ataupun inovasi kini ni
kalau kita terlampau berbangga dan bersandar pada dia, kita akan kehilangan kemahiran-kemahiran yang bagus untuk manusia itu sendiri. Saya bawa contoh lain, kemampuan manusia untuk mengingati fakta ataupun benda berkurang dah daripada generasi dulu. Tak payah aku generasi lama-lama lah, generasi saya. Di sekolah rendah sekolah menengah ni, ingat nombor tu benda biasa. So kita boleh ingat nombor telefon rumah, nombor telefon mak ayah, nombor telefon saing-saing, kita hafal lah. Saya dulu memang hafal. Saya tak save pun nombor saing-saing saya. Sebenarnya nombor dia tu saya biar je. Sebab saya memang akan ingat, lepas tu lagi malah nak save. So bila naik nombor ni call kita, saya macam kita boleh detect ni saing kita mana, so kita tak siakak. Ataupun ni saing kita nak akak. So benda tu ada dekat generasi yang teknologi waktu tu tidak seperti sekarang. Dia ada tapi tidaklah menyerap ke dalam kehidupan manusia seperti mana lot ni. Tapi kemahiran budak-budak zaman itu untuk ingat sebaris nombor memang bagi saya, bila saya flashback balik, saya rasa macam wow jugalah. Dia bukan pasal ingat table, timetable, darat-darat tu satu hal. Tapi tu teh sikit lah maksudnya. 10 kali 8 ko, 9 kali 8 tu teh sikit lah angka gitu. Ni nombor telefon maksudnya 019 bla 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 bla. Panjang. So macam tu baru pasal ingat nombor. Untuk generasi tu juga, kita pergi mana-mana kita tak buka Google Maps ke, Waze ke macam lo ni. Budak lo ni kalau tak ada benda tu, tak tahu siapa kedok Tapi orang zaman dulu, dia boleh sampai ke destinasi, tak ada benda tu. Ada papai tanda Kuala Lumpur, Gua Musang, 200 kilometer. Dan orang zaman tu dia boleh bajet. 200 kilometer adalah 3 jam. Dia boleh expect minit dengan kilometer tu dengan congok saja. So tu bagi saya antara kehebatan manusia yang manusia boleh sebenarnya. Maksudnya kita ada potensi tu. Tapi kalau kita membiarkan teknologi menguasai kita sepenuhnya, kita akan hilang potensi tu. So macam ni lah, bila saya baca ahli falsafah ni tulis ni, saya memahami apa yang dia maksudkan. Lo ni boleh terbest sepuluh buruk, boleh berenang sepuluh ikan, tapi tak reti nak jalan. So macam saya rasa macam okay, I do understand apa yang dia maksudkan. Dan contoh teknologi terkini hak baru kak, kita ada ke pula ni air fryer ke apa semua siapa-siapa lama-lama mungkin kita tak reti dah nak goreng cara biasa. Macam kalau muci-muci dulu kan, yang letak tu dia tahu nak tinggal berapa minit, benda tu kok hangit ke apa. Macam ni kalau kita biar terlalu biasa, benda tu lama-lama boleh hilang kemahiran asas yang manusia boleh buat. Contoh lain ChatGPT ke AI lah platform-platform AI yang banyak ni pun gapo-gapo buat guna ChatGPT tak ada masalah. Tapi masalah dia bila kita extract full, maksudnya kita ambil benda tu bulat-bulat tanpa kita ubah langsung. Tak ada langsung kita select idea kita analyse benda tu, kita rearrange, kita susun balik. Tak ada langsung. Kita edit, lama-lama kemahiran kita untuk berfikir boleh hilang juga. Boleh merujuk juga. So itu bahaya sebenarnya kalau kita tak perasan. Maksudnya disebabkan kita nak cepat semua benda kita buat gitu. So kita kena belajar meletakkan jeda pada diri kita. Maksudnya it's okay to do things at time. Maksudnya buat satu-satu. Sebab tu kalau tengok macam orang hebat, tokoh cendekiawan, kita rasa macam banyak pula dia boleh buat, masa dia laku mana dia tak ada lagi kita kata guna teknologi sebiji pun kita. Maksudnya dia ada idea dia juga. Sebab apa? Sebab dia fokus. Bila dia buat satu benda tu, dia buat sampai habis, baru dia pindah kepada next. Kita ni buat goal sikit, lepas tu buat goal tu sikit, lepas tu lah kali tak siap belakang, lepas tu lah kali tak ada gapo, lah kali tak buat, lepas tu lah kali banyaklah kerja tak siap. So macam kita kena belajar balik untuk fokus, letak jeda pada diri kita. Okay, nak kena settle ni dulu. Okay, ada distraction, okay tak apa, kena sabarlah. Walaupun tergoda duk tengok orang duduk WhatsApp ke, orang duduk Facebook ke, duduk status kita macam kena tak apa, tak balas waktu ni. Tak apa, respon lambat sikit. Tak apalah nak buat gana. Kalau orang gini kau gana-gana pun
yang penting kualiti kerja kita tu ada, terjaga. So macam ni saya boleh fikir-fikirkan lah bila saya baca ahli falsafah India tu sebut yang boleh terbang supaya burung, boleh berenang supaya ikan tapi tak reti nak calek. So tu satu. Dan yang kedua ni, ni yang Syekh tulis lah. Syekh tulis dia kata iman yang teguh merupakan madrasah terbaik dalam mendidik moral dan pemikiran yang akan mendorong seseorang tu berkelakuan mulia, ada wawasan dan boleh kontrol diri dalam apa jua keadaan. Ayat ni macam biasa dan mukaddimah, bukanlah mukaddimah, dia kata pengantai dia panggil, maksudnya penulis mitos tokoh-tokoh gitu. Dia macam nak suruh kata-kata sikit lah pasal buku ni. So buku ni bahagian dia bukan prakata ni, dia tahulah apa dia orang panggil. Dia tak letak tajuk tapi yang tulis ni Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Macam dia diberikan lah. Pengantar lah macam kata pengantar gitu. Sebabnya kata penterjemuh dia ada dah. So kata pengantar gitulah. So yang tulis ni Dr. Zulkifli lah. Dr. Zulkifli ni dia tulis direct je. Dia kata antara yang menarik pasal buku ni, Syekh boleh bentangkan solusi meluruskan kepencangan dan kemunduran umat Islam dengan penulisan yang berkesan. Maksudnya benda tu adalah iman kepada Allah dan Rasul. Maksudnya iman lah yang menjadi kunci solusi. Walaupun nampak macam idealistik, macam benda biasa, tapi keistimewaan Syekh tulis buku ni, dia boleh cerita daripada zaman sebelum kedatangan Rasulullah sampailah the latest one. Syekh boleh susung benda tu satu persatu. Maksudnya dalam kepala dia lah. Kalau dia boleh tulis, maksudnya benda tu dia tahu dan dia faham untuk dia olah. Tapi kunci dia pada iman. So bila kita reflect balik, kita tengok balik, betul lah iman yang menjadi kunci kepada kemajuan seseorang tu. Benda tu yang berlaku pada zaman Rasulullah. Sebab tu dalam 23 tahun umat Islam boleh mendunia. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin sendiri pun berlakulah macam-macam cabaran dan sebagainya pun, yang memegang dia pada tali kebenaran adalah iman juga. Biarlah dia khalifah kita hampir semua dibunuh maksudnya bukan perakhiran yang menarik. Maksudnya macam kita kan ni lelaki tua ke sakit jantung ke apa tapi level Khulafa Ar-Rasyidin kita ni bukan level tu lah. Level dia meninggal ni memang dibunuh Maksudnya nak ayatnya orang tak suka, betapa orang jahat orang tak suka ni membunuh directly Maksudnya ancaman tu sentiasa ada tapi mereka tak pernah goyah daripada menyatakan kebenaran. Imanlah yang menyebabkan dia orang ni boleh berkelakuan gitu, berprinsip seperti itu. Dan macam juga sahabat Ma'iz tadi tu, walaupun dia terjerumus ke dosa pun, iman dia lah sebenarnya yang mendesak dia untuk menyesal dan mengakui kesalahan tu. So nak ayat penting iman ni dalam diri seseorang. Kalau kita belajar iman ni, dia ada tingkatan dia pula kan. Lepas tu dia ada sifat dia pula, yazid wa yanqus dan sebagainya. Tapi benda ni yang kita jarang, apa kita panggil, kita jarang tekankan lah dalam pembinaan generasi, dalam diri kita sendiri contoh kalau kita lara sikit ke apa kok, dia akan ada satu suara kita panggil, ada suatu desakan lah daripada dalam. Sebab tu Rasulullah kata kalau mu nak tahu betul ke salah, tanya dalam hati kamu. Sebab penasihat dalam diri kamu ni ada dalam hati. Tapi kita semua mengabaikan bukanlah mengabaikan, tapi macam kita macam letak tepi kau ataupun sedangkan benda-benda tu Allah Ta'ala bagi sebenarnya insting juga. Sebenarnya benda tu iman kita sebenarnya yang sedang cuba untuk mengetuk. Kadang dia apa ni, kuatlah je tu gini. So atas kita lah, kita nak tahan diri kita daripada tergelecoh gitu kau, ataupun kita macam macam nak komplek je, so kita setback, kita tarik kaki dan sebagainya. Atas kita nak terima dak iman kita yang cuba untuk memimpin kita lah. Tapi iman ni dia tak mari tanpa ilmu lah sebenarnya. Dan dia juga tak kemah tanpa amal. Jadinya orang beriman ni, dia bertambah iman dia sebab dia belajar. Sebab dia menuntut ilmu, dia baca banyak buku. Tafsir tu tidak kata sekali tu kan.
setah beres katil baca Quran sekali masa puasa sekali setahun kira beriman ada kalau para sahabat dulu ni dia punya level untuk menambah kefahaman dia tu sampai setahap macam contoh Saidina Umar sendiri pun dia nak faham surah Al-Baqarah tu 3 tahun. Maksudnya bagi dia lah untuk dia betul-betul khatam masuk setiap satu ayat daripada surah Al-Baqarah tu 3 tahun. Lepas habis tu baru dia macam buat jamu sikit lah ayatnya. Tu level dia begitu bersungguhnya dia hidup zaman Nabi padahal. Kita ni setara mana usaha kita untuk menambahkan ilmu. Jadi sebab itulah kot Akademi Balqis pun walaupun banyak benda yang cuba dibuat program dan sebagainya, gerak kerja lain dan sebagainya, kita tetap ada juga buku memimpin ni sebagai salah satu aktiviti secara berkala, konsisten, supaya kita sibuk setahun mana pun dengan pelbagai benda lain, biar ada satu turning point yang boleh ingatkan kita balik kepada perkara-perkara yang asas yang sepatutnya buat kita berada di track yang betul lah. Kalau tercicir sikit pun kita boleh get back on track bila kita mencari ilmu, membaca, selain daripada kena pergi berguru dan sebagainya lah. Dan saya tertarik juga sebab saya ada tengok satu video mari orang Indon lah, dia ditemu bual oleh orang Melayu. Dia membesar di Madinah, tak silap saya dia lahir sana lah sebab dia ngaji sana. Dia kata kebanyakan orang-orang yang alim ni, dia kata yang alim ni dia definisi dia yang pakar betul lah dari satu-satu ilmu tu. Dia kata orang yang alim ni, dia jadi alim ni bukan sebab dia ngaji di universiti, tapi sebab dia kita laki. Dia yang gitu dalam video tu. Dia kata dia tidak menidakkan sistem universiti. Dia kata tak, tapi orang-orang yang alim ni sebab dia pergi ngaji berguru. Dan kalau kita perasan silibus di universiti ni kita menghabiskan sukatan lebih kepada kaedah, maksudnya metodologi, satu-satu benda bagi setiap subjek tu. Macam saya sendiri pun kalau belajar medik pun kita belajar mesti metodologi lah, apa benda tu, apa benda ni. Tapi kita bukan khatam kitab, maksudnya khatam buku rujukan yang full tu tak berlaku di universiti. Maksudnya kalau nak mengharapkan pergi kuliah boleh kata kita tak. Benda tu berlaku di mana? Dia berlaku di luar kampus. Atas usaha orang tu untuk pergi ngaji kitab lah benarnya. Ataupun kitab kalau pengajian agama kan. Kalau pengajian bukit agama kan kena menghabiskan buku-buku rujukan yang ditulis oleh pakar-pakar dalam bidang tu. Sebab tu kita tengok orang ni, dia grad Azhar ko, dia grad UK ko, dia grad Aussie, Australia ko, dia grad Amerika, dia grad India ko. Dia takkan jadi pakar kalau dia tak habis baca buku-buku rujukan yang luar dan berguru dengan guru-guru yang ada lah untuk memahami secara mendalam. Sebab tu kalau kita jumpa Tugu hebat-hebat Dr. Zulkifli Al-Bakri ko, Tugu Ajadi ko, Tugu Nek Aziz ko, dia ni level alim dia tu gitu sebabnya memang dia khatam kitab-kitab wajib bagi subjek-subjek yang perlulah. Dia macam contoh dalam siasah syariah ni dia ada kitab-kitab rujukan dia. Dia perlu sepatutnya bagi penuntut ilmu bidang tu sepatutnya khatam. Gitulah. Dia macam Imam Syafi'i kan. Dia khatam kitab Al-Muwatta tu. Dia khatam bukan khatam baca, dia memang hafal, dia faham. Dan dia pergi berguru. Betul tak dengan apa dia sebut gini. Lepas tu dia pergi cari pula tu guru lain. Khatam pula kitab tu. So benda ni yang hilang dalam umat Islam ni lah. So kita pun walaupun kita dah saya lah tua orang lain mungkin belia lagi, walaupun dah habis ngaji peringkat universiti tu, bolehlah tengok contohlah kalau memang betul-betul minat kaunseling, cuba tengok buku-buku rujukan kaunseling yang ada yang boleh dihabiskan gana sebenarnya. Maksudnya kalau kita just practice tapi kita tak tambah ilmu time by time dan menghabiskan sukatan kita panggil rujukan utama dalam bidang tu, kita tak boleh jadi pakar dulu. Kalau kita pakar pun kita pakar on paper, kita bukan pakar dalam menghadapi situasi manusia yang sebenar lah. Sebab tu ada setengah orang kalau bila masyarakat pergi rujuk, orang tu rasa macam tak puas, kita puas hati, rasa macam tak kena jawapan ustaz ni ayat. Mungkin sebab bukan jawapan sebenar yang tak mendalam lah. Tapi ada orang, sebab itulah orang ngaji pondok ke apa ni,
The best adalah lepas dia ngaji pondok tu dia ambil lah sijil pengiktirafan. Tapi kalau nak ikut kealiman tu ada pada dia lah, sebab dia bila dia rujuk satu masalah dia boleh hoyak rujukan daripada kitab mana oleh Syekh mana. Macam gitu. Kalau kita ni kita tak boleh nak ayat lah benda tu. Kita tak nak sebut. Ngaji tapi tak ingat buku mana, kitab mana, rujukan mana, tak tahu belakang. Macam gitulah. Jadi kesimpulan akhir, dunia lah ni rugi sebabnya umat Islam sendirilah yang mundur. Jadinya kita lah kayak umat Islam tu. Jadi walaupunlah kebangkitan akhir itu tidak akan berlaku di Asia Tenggara, tidak berlaku di bumi Malaysia, tapi dia akan berlaku di Timur Tengah nanti. Kita kena bersedia ke arah tu lah. Andai kata Imam Mahdi diutus ke waktu kita masih bernafas ni, maka kita kena buat apa yang perlu kita buat. Tapi nak buat tu kita kena ada ilmu lah ya. Kalau kita tak ada ilmu kita tahu ke biar royak bung Imam Mahdi mari dah tu. Kita akan jadi oh ya ke okey titik. Lepas tu hidup pun biasa, gigi je, makan minum macam gitu. Sedangkan ada arahan suruhan Nabi dan sebagainya. So dia kena belajar benda lain pula situ benda-benda yang perlu dilakukan. Dan saya terbelik tadi ada satu part lah Syekh kongsi juga pasal kepimpinan. Menarik ya. Dia punya ni view dia pasal kepimpinan. Dia kata nak jadi pemimpin ni dia kan ada dua benda je. Dua benda dia kena faham. Pertama jihad, kedua ijtihad dia kata. Jihad ni kesungguhan untuk menegakkan agama Islam itu sendiri. Maksudnya kesungguhan kepimpinan itulah. Kalau dia tak sungguh, kepimpinan dia tu tak jadi berkesan lah. Dan part yang kedua ijtihad. Seorang pemimpin tu dia kena ada kemampuan, ni skill lah. So jihad tadi lebih kepada komitmen kita panggil, maksudnya dia punya kesungguhan dia, world view dia lah. Jihad tadi. Ijtihad ni skill, kemahiran dia untuk mengeluarkan pandangan, mentadbir, menghukum dengan cara yang betul. Dan seperti kita tahu lah level ijtihad ni dia kena tahu banyak pula ilmu-ilmu yang perlu untuk dia mengeluarkan satu kepandangan. So kalau tak ada sifat jihad dan ijtihad dalam diri seorang pemimpin tu, dia tak boleh menguasai organisasi dengan baik lah. So siapa-siapa jadi pemimpin di peringkat mana pun, peringkat diri sendiri ke, keluarga ke, organisasi masyarakat negeri negara dan sebagainya, boleh renung-renungkan lah, bersungguhlah kita menegakkan agama. Dan kita ni cukup skill tak sebenarnya untuk membuat keputusan dalam keadaan yang betul. Kalau duduk kat orang bawah kat duduk sebut semua, duduk ayat semua, tapi tak buat gapo-gapo benda yang sepatutnya sebab kita kurang kemahiran tadi. Jadi wallahu alam, saya serah baliklah kepada moderator untuk program pemimpin pada hari ini. Okay, terima kasih pada Dr. Watif. Saya terhibur dengan ruangan komen pada hari ini, agak meriah. Terima kasih pada semua yang komen. Saudari Syamimi komen, terima kasih Dr. Watif atas olahan yang bagus. Ini saya rasa macam Dr. Watif upgrade satu level yang baru dalam olahan buku. Rasa masa saya baca, kita yang mendengar ni mudahlah memahami apa yang dikongsikan pada hari ini. Dan saudari Nik Nuhumaira kata view background lain doktor kita hari ni. Mungkin dia dah terbiasa dengan background live buku memimpin. Biasanya lebih kurang gini lah background sebelum ni ya. So hari ni kita rare sikit. Dan seterusnya ada Suraya Yusof Wong komen juga kepada Nik Nuhumaira kata ada big fan Dr. Watif pada hari ini. So terima kasih pada semua yang memeriahkan komentar di ruangan live kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi stay daripada awal hingga akhir lah pada yang menonton dan yang komen juga. Moga-moga dapat sesuatu. Dan panjang sebenarnya kesimpulan daripada Dr. Watif tu, cuma apa yang boleh saya sebutkan pada hari ni, bertambahnya keimanan kita tu bila kita ada usahalah ke arah tu kita ada oyat yang iman kita statik dan sebagainya, tapi kita sendiri sebenarnya kena ada usahalah untuk menambahkan iman, dan salah satu caranya adalah dengan menambah ilmu lah. Kata tak ada lah pakai habis ngaji degree kat pakai situ je lah. Walaupun kita tak sama master sebenarnya tak ada halangan, tak menjadi halangan ataupun
tak boleh jadikan alasan lah untuk tidak meneruskan sesi ataupun perjalanan menuntut ilmu tu. Sebenarnya sedangkan kata proses menuntut ilmu tu tak perlu melalui jalan rasmi pun. Mungkin masa Dr. Awati tadi kena kita laki dan sebagainya. Kalau Tok Del ni zaman serba canggih, betul lah kita tak terhanyut dengan teknologi, tapi ada ruang-ruang yang boleh kita manfaatkan, seperti contohnya boleh talaki di online ke dan sebagainya, yang mungkin lah doktor ataupun ustaz kita tu duduk di negara lain, kita duduk di Malaysia tapi nak mendapat manfaat daripada keilmuan yang ada pada syekh-syekh tersebut, maka kita memanfaatkanlah teknologi yang ada. Adapun apa kata perkongsian-perkongsian yang berlaku di media sosial dan sebagainya, kita kena guna ilmu kita lah, ataupun kita kata kena merujuk silang, cross check juga supaya kita tidak mengambil ilmu yang salah lah. So terima kasih sekali lagi pada Dr. Awatif atas perkongsian buku Memimpin 16.0 hari ini, iaitu buku kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. So lepas ni mana yang masih teragak-agak nak beli buku ni ataupun masih nampak tajuk tu masih bosan nama tajuk tu, kan takut nak baca buku, mungkinlah boleh berjinak-jinak baca buku ni, sebab saya rasa cara Dr. Wati mengolah hari ni membuatkan kita rasa macam nak baca buku tu. Dan moga-moga mana lepas ni terbeli buku tu berjayalah menghabiskan buku tu dan memahaminya. Okay, saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Wati dan semua yang menonton dan berkongsi pada hari ini. Alhamdulillah sangat terbaik perkongsian hari ini. So sekadar itu saja, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada diri saya sendiri, dan saya mewakililah panel dan sebagainya. Memohon maaf jika ada silap dan salah sepanjang perkongsian ini. Kalau ada kata benda-benda yang pembetulan dan sebagainya, bolehlah hantar ataupun nak teguran pada AKB ataupun cadangan seterusnya nak share buku gapo pula, bolehlah hantar komentar ataupun messenger kami. InsyaAllah kita alu-alukan lah. Kalau ia di dalam kemampuan kita orang untuk ulas, insyaAllah lah kita boleh ulas. So sekadar saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.